Ni atas, saya nampak salah seorang askar tu makai topi saya. Memang saya Zap 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 bla 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 bla. kenal topi tu. Memang saya beli untuk misi ni. Jadi saya cakap lah dengan Syaf, itu topi makcik tu, makcik kenal topi makcik. Lepas tu dia pula berkawal tu dekat dengan kami di belakang. Memang dia berdekat kita je. Ya, si pencuri topi. Si pencuri topi ni. Jadi saya pun pandang lah dia. Saya pandang dia, saya tunjuk. Saya tunjuk macam ni. Lepas tu dia sini. Dia macam, apa hal kau ni? Macam tu lah korang kan. Tapi lepas tu pandang mata dia. Lepas tu dia pun pandang ke lain. Setiap kali kira dia datang ke belakang tu, saya pandang lagi. Kalau Syaf kata makcik, dah lah tu makcik. Makcik dah lah tu. Tapi geram lah. Kita geramnya sebab benda kecil kita pun dia nak curi. Dan Palestin tu dia curi tanah, dia curi air, dia curi pohon zaitun. Yang lebih besar lagi. Kita punya kecil tu pun dia nak. Jadi sakit hatilah. Memang geram sungguh-sungguh.